Sekarang ni motosikal dah dapat tahu, dah dapat diagnose apa benda dia punya isu dia. So, yang kepada yang sebelum ni yang ada komen dekat dalam aku punya YT ataupun dekat dalam TikTok ni, dia cakap, buat sendiri je bro, itu masalah tensioner je. Tak boleh macam tu bro. Kalau motor under warranty, kalau kita sentuh dekat bahagian situ, aku dah tanya dah dekat dia, memang void warranty. Motor selamat mendarat geng. Alhamdulillah dah senyap dah. Yang first kali abang yang ini, Abang Syam kontak saya untuk pasal motor ni. Alhamdulillah. Abang Syam ada apa-apa nak cakap ke? Abang saya okey. Okey. Kalau ada apa-apa boleh refer direct, alhamdulillah. Ada yang cakap apa ni, yang belum dapat masuk grup lagi? Okay, yang tu nanti abang bagi tahu tiba-tiba. Saya bukan grup saya tak. Oh, bukan abang handle lah. Tapi abang handle bahagian service center lah. Hello guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua Motor dah selamat mendarat dah. Dah sampai dah. Nak tengok motor? Jom kita tengok motor ni Jadi inilah dia motor yang dah dihantar, dah diambil daripada Modernize tu dan dah selamat mendarat semula dekat kita punya rumah. Dihantar dekat kita punya depan rumah ni. So, sekarang ni motosikal dah dapat tahu, dah dapat diagnose apa benda dia punya isu dia. So, yang kepada yang sebelum ni yang ada komen dekat dalam aku punya YT ataupun dekat dalam TikTok ni, dia cakap, buat sendiri je bro, itu masalah tensioner je. Aduh, tak boleh macam tu bro. Yang ini punya, kalau motor under warranty, kalau kita sentuh dekat bahagian situ, aku dah tanya dah dekat dia, memang void warranty. Kalau void warranty, habis lah aku punya 20,000 km warranty dengan 2 tahun warranty. 2 tahun ataupun 20,000 yang mana yang datang dululah. Motor ni dah dapat tahu isu dia adalah timing chain. Bukan masalah daripada tensioner dia lah. Yang ini tak perlu nak tukar tensioner auto ke, tak perlu tukar dia punya tensioner manual ke. Jadi yang ini hanya masalah daripada timing chain saja. Sekarang ni abang tu dia kata dia akan check lah, dia akan uji kaji balik, berkongsi tu lah. Dia akan tengok apa benda masalah ni, kenapa benda tu boleh terjadi dekat motor Modernize ZGT ni. Ada yang dalam komen dia kata sebab aku bawa laju. Bro, kita beli motor standard, mestilah kita akan bawa laju bro. Takkan orang jual dia kata kau boleh bawa ini 70 ke 80 km je, tak boleh bawa lebih. Tak boleh macam tu. So aku dah tanya kat dia juga, bolehkah kita bawa laju yang ni punya motor? Kalau ada masalah ke enjin ke macam mana, dia kata tak ada masalah, boleh je bawa laju. Apa isu, motor ni still under warranty untuk 2 tahun ataupun 20,000 km. Okay, so kita akan cuba start lah motor ni sorry, dia ni bunyi bising sikit. Daripada bunyi enjin ni dah tak ada dah bunyi macam ketap. Dah tak ada dah. Lepas tu sekarang alhamdulillah enjin dah bunyi senyap, normal macam sebelum ni, macam mana keluar kedai. Senyap kan? So tak ada apa-apa isu pun. Motor ni okey, alhamdulillah. Pihak Modernize pun dah ambil motor ni dan juga dah buat semula. Jadi aku tabik spring pada pihak Modernize sebab ambil tindakan awal. Dalam grup yang Modernize yang sebelum aku cerita tu, dekat dalam grup WhatsApp tu, aku tak komplain tau. Aku just tanya je, ini agak-agak ni bunyi apa bunyi ni macam berbunyi bising sikit. Lepas tu dalam grup tu adalah dia kata, lah saya punya motor pun ada juga bunyi ni, tapi motornya bawah 1000 km. Motor lebih kurang bunyi sama. Itulah yang kita tak dapat tahu apa benda dia punya isu tu. Tiba-tiba hari esoknya pihak Modernize yang kontak aku sendiri. So macam tu lah. Aku dapat daripada pihak Modernize kontak aku untuk nak buat semula motosikal ni supaya motor ni jadi senyap semula seperti baru keluar kedai. Dengar dah tak ada bunyi dah. Ketap. So siapa yang teka selain daripada timing chain tu, maksudnya itu salah lah. Ini memang bukan masalah daripada benda lain. So masalah dia hanya daripada timing chain saja. Tukar timing chain baru, lepas tu sekarang motor dah auto senyap. Dia punya tensioner okey, dalam keadaan sihat. Jadi tak ada apa-apa isu, tak perlu tukar apa-apa auto tensioner auto ataupun manual punya lah. Ini motor standard guys, motor standard, bukannya motor racing. Kita buat yang ni punya untuk nak pergi kerja balik kerja saja. Dan aku ucap terima kasih sangat pada pihak Modernize sebab ambil tindakan yang sangat cepat. Aku tak rasa yang ini punya akan dapat kalau kita beli motor-motor yang mahal.
atas RM30,000 ke atas RM40,000 ke, kalau kita beli motosikal yang akan ada servis yang macam ni. Jadi tabik spring lagi sekali. Terima kasih pada pihak Modenas dan kita jumpa lagi pada next video guys. Assalamualaikum. Take care semua. Bye bye.